ni. Pegang ni. Okay, duduk sini. Ha? Duduk, diam. Sayang Okey. ni kalau dia pakai bulu mesti ada Okay. je. Saya nak tengok. Sebab awak dah nak jadi bapa kan. Okay korang, aku nak tengok Danish boleh jadi garang ke tidak. Okay, belakang sikit. Okay, cuba Abi bayangkan satu hari. Bayangkan cepat. Tutup mata. Abi bayangkan satu hari anak Abi main kat luar. Tiba-tiba ada orang cubit anak Abi. Lepas tu saya nak Abi cakap macam ni. Oi, baru kau cubit-cubit anak aku. Macam tu. Marah. Saya nak Abi marah. Okay, let's go cuba. 1, 2, 3, 4. Let's go. Oi, kau kenapa cubit-cubit anak aku? Marah ke tu? Marah lah. Abi marah lah tu. Ha. Hihihi, seram bunyi aku. Dah, aku tutup muka kau pakai ni. Habis kau macam mana? Tutup muka kau pakai shade mask ni. Jangan buat aku marah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Alang-alang tu pakai. Alang-alang tu pakai. Bagi raya ni muka kau glowing. Pakai. Pakai. Alang-alang pakai. Elok-elok lah pakai ni pun. Alah. Hal kau cubit-cubit anak aku. Ha? Kenapa kau cubit-cubit anak aku? Okey dah, semula. Okey, semula. Okey. Okey. 1, 2, 3. Kau fahal kau cubit-cubit anak aku? Dah cukup. Benda dah keluar. Ya Allah. Habis tu Lambatnya. Mana Nak marah tu? pun tak boleh. Saya pakai shade mask ni dah 10 minit dah pun. Tapi tak boleh lagi cakap. Dah lah, aku dah penat dah. Dah lah, kau buka je lah diri. Kau tengok ni. Ambil lebihan ni. Nampak? Boleh letak dekat leher-leher semua. Dah. Kau tengok. Glowing gila. Dah. Ni? Aku nak kau hafal. Hafal cara marah macam mana, cara ni macam mana. Marah. Kau hafal kau marah-marah Aku anak dah aku. stress dah. Cukup. Aku tak nak dengar benda-benda ni. Aku dah stress. Kau fahal kau marah-marah anak aku. Macam tu yang Fahal kau.